kira mengenai dalam Ramadan. Tajuk yang cikgu pilih, Ramadan peluang jadi hamba yang lebih baik. Anak-anak murid sekalian, rakan-rakan guru, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Kenapa kita diwajibkan berpuasa? Supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya di sini kita menjadi hamba Allah yang taat dan takut untuk berbuat dosa. Berpuasa bukan sekadar menahan lapar, bukan sekadar menahan lapar makan minum, tetapi berpuasa juga mengajar kita untuk bersabar. Rasulullah SAW ada bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah SWT tidak berhajat pada puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya di sini, kalau kita berpuasa tapi kita masih lagi berbohong, menipu, buat perkara yang tidak mendatangkan faedah, maksudnya puasa kita belum lagi sempurna. Ramadan bulan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau kamu di kereta, rumah kamu di kereta, dia ada manual book, iaitu buku panduan. Manusia pun ada manual book dia sendiri, iaitu Al-Quran. Sebab itu dalam Ramadan kita digalakkan untuk membaca Al-Quran. Macam pagi tadi kita dah baca surah Yasin kan? Kamu dapat berganda-ganda pahala dekat situ. Kalau sebelum ni Allah ada cakap satu huruf 10 ganjaran pahala. Bayangkan kalau dalam Ramadan ni berganda-ganda pahala yang Allah bagi. Syukur dalam Ramadan ini. Sebab dia dapat pahala yang berganda-ganda Allah bagi. Ramadan bulan pengampunan. Rasulullah SAW ada bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bayangkan bulan Ramadan ini bulan yang sangat special, sangat istimewa. Sebab Allah buka peluang pada kita untuk sentiasa melakukan benda yang baik, diberikan jalan pahala yang berganda-ganda, dan Allah SWT Maha Pengampun. Dia ampunkan dosa-dosa kita sepanjang Ramadan. Terusnya, jangan jadi orang yang rugi. Ramadan datang setahun sekali sahaja, 30 hari sahaja. Jadi ambil peluang sepanjang Ramadan ni, kita jaga solat, kurangkan marah, hormat ibu bapa, hormat guru, berbuat baik dengan rakan-rakan dan berbanyakkan berdoa. Apa kata dalam bulan Ramadan ni, kamu jadikan dia hari-hari yang luar biasa. Akhir kata, Ramadan ni sebenarnya hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sebagai hamba dia. Semoga Ramadan ni menjadikan